Guys, jom ikut saya tengok kita punya update UV light mosquito killer kita. Tengok apa yang dapat, serangga perosak apa yang kita dapat hari ni. Allahu Akbar, memang terbaik ya. Nampak tu, meletup-letup sekali Banyak sangat jenis kupu-kupu yang kita dapat. Ini memang kita punya suspek utama. Jangan terpegang, jangan terkena telinga. Dah lah meletup nanti telinga. Ini adalah salah satu cara IPM, iaitu Integrated Pest Management, secara fizikal ataupun mechanical. Kalau kita punya serangga perosak ni terkena kita punya ni, dia akan kena renjatan. Ini adalah salah satu cara lah macam mana kita nak kawal populasi serangga perosak kita dekat kebun kita, dekat kita punya kandang haiwan. Sebab apa kita tak nak kupu-kupu ni dekat kita punya kebun cili kita? Antaranya, bila dia bertelur pada daun pokok cili kita, dia menetas, ulat-ulat tu akan makan daun kita, akan jadi macam pokok kita terkena flu tabur. Itu yang pertama. Yang kedua, spesies macam ni juga, ulat tu akan jadi ulat pengorek batang ataupun ulat pengorek buah. Kalau kau nak guna secara organik, ini pun boleh cara macam ni. Kita gabungkanlah. Macam saya gabungkan antara cara kawalan kimia, cara kawalan mekanikal macam ni, cara kawalan organik, kita guna racun organik. InsyaAllah pokok kita akan subur dan kehidupan kita lebih lestari. Jumpa lagi pada next video. Bye. Assalamualaikum.